Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah dan syabas kerana mendapat keputusan yang cemerlang SPM 2025. Saya akan mengajukan beberapa soalan. Apakah perasaan anda apabila mendapat keputusan yang cemerlang hari ini? Keputusan saya apabila saya mendapat keputusan cemerlang hari ini adalah saya merasa terharu sebab keputusan yang saya dapat ni adalah seperti yang saya harapkan, dan saya dapat melihat senyuman ibu bapa saya di bawah. Jadi saya merasakan bahawa usaha saya selama ini berbaloi. Adakah berikan nasihat kepada pelajar yang akan mengambil SPM tahun ini? Nasihat saya untuk pelajar SPM bagi tahun 2026 adalah, pertama sekali, jangan belajar last minute. Jangan menganggap SPM ni, jangan menganggap masa untuk mengambil ujian peperiksaan SPM tu lama lagi. Lepas tu, apa kamu belajar bukan hanya kamu memahami, tapi kamu juga perlu mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Khususnya bagi pelajar SPM tahun ini, saya mendoakan yang terbaiklah untuk kamu semua. Baik sekali, terima kasih diucapkan dan tahniah atas keputusan yang cemerlang tersebut. Terima kasih, bye-bye.